salam Malaysia Madani dan salam Ramadan Mubarak. Podcast kita hari ini, kita bersama dengan kumpulan podcast sepuncak. Jadi saya Aisyah binti Hassan merupakan host kita pada hari ini. Bersama saya 3 panel dari SMK Puncak Alam. Boleh perkenalkan diri? Assalamualaikum, saya Aizara Ibina binti Abdul Razak. Saya Muhammad Hanif bin Muhammad Fahmi. Dan saya Muhammad Fayyad bin Muhammad Fidaus. Baiklah. Podcast kita hari ini, kita akan membincangkan tentang isu disiplin yang sering terjadi kat sekolah. Jadi isu disiplin yang pertama ialah murid merakam guru atau rakam mereka tanpa kebenaran dan post di media sosial. Jadi apa pandangan Hanif terhadap isu ini? Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, pada pendapat saya, perbuatan ini adalah sangat tidak beradab. Lagi-lagi kalau video tu nak buat jadi bahan lawak di media sosial. Kesannya aib seseorang tu akan tercela. Allah Taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12, dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain dan janganlah juga kamu menggunjingkan diri antara satu sama lain. Baik, cara penyelesaian saya sebagai seorang pemimpin di sekolah, saya akan tegur dia untuk memadam video tersebut, dan jika dia enggan, saya akan melaporkan kepada guru. Baiklah, terima kasih Hanif atas perkongsian. Seterusnya, kita akan pergi ke isu disiplin yang kedua, iaitu membawa barang larangan ke sekolah. Jadi seperti yang kita tahu, barang larangan ni ada banyak sebenarnya. Phone dan juga salah satunya barang yang tajam macam pisau. Jadi apa pandangan Ain terhadap isu ini? Baiklah, ya betul, pisau sangat berbahaya. Ia boleh menyebabkan kecederaan diri sendiri dan orang lain juga. Jadi sebagai seorang pemimpin di sekolah, saya akan menegur rakan tersebut dan merampas pisau itu serta melaporkan dan memberi barangan itu kepada guru disiplin. Terima kasih Ain. Okey, seterusnya kita akan pergi ke isu disiplin yang ketiga, iaitu murid meniru ketika ujian. Meniru ni ada banyak cara tau. Jadi salah satunya mereka membawa smartwatch untuk meniru dalam ujian. Jadi apa pandangan Fayyad terhadap isu ini? Okey, baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada hos kita Aisyah. Saya ingin mengupas pasal isu meniru di dalam peperiksaan. Mereka menggunakan smartwatch yang canggih, walau kecil tapi kompleks. Gunaannya sangat pintar seperti phone. Kesannya kalau kita guna semasa meniru, ia akan merosakkan prestasi kita dalam akademik kerana tidak jujur akan diri sendiri. Sebagai pemimpin yang bertanggungjawab, saya akan melapor dulu kepada guru sebelum merampasnya agar tidak menjadi kesalahfahaman dan membimbingnya agar tidak bergantung kepada gadget itu lagi. Okay, baiklah. Terima kasih Fayyad. Dan juga terima kasih kepada panel kita yang hebat dari SMK Puncak Alam. Syukran.